Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Chamboy Gaban. So pagi-pagi ni kita nak pergi masjid. Ada karnival Maulidur Rasul. Kita punya masjid sambut Maulidur Rasul agak lambat sikit. Yang penting kita semangat berarak, berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So apa-apa pun korang kena stay tune, kena tengok program dekat Masjid Gaban. So first pukul 8 nanti kita akan berarak lah satu kampung. Lepas tu adalah karnival. Mel ada masuk acara apa Mel? Tak tahu. Mel ada acara-acara budak-budak apa semua. Hari ni satu hari majlis dekat Masjid Ar-Rahmah Kampung Sungai Buaya. Daripada pagi sampai ke malam penuh dengan program. Apa? Ini first time ke? Tak adalah. Biasa buat dekat bandar. So tahun ni kita buat dekat kampung. So hari ni ada kumpulan Hijaz akan buat persembahan. Meriah lah. Alhamdulillah kita dah selamat sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ni nak parking ni? Nak parking mana ni? Nak parking mana ni? Ramai gil guys. Belum masuk dalam lagi. Sabarlah, belum masuk dalam lagi. So kita akan parking di sini. Okey, parking baik sini. Cantik. Alah, ada Aveta lah guys. Aveta Nova. Ada. Main lagi main. Okey, jom masuk dalam. Hai, kawan Cem nampak? Baik jam datang ada kawan. Kita tak pergi songkok ke? Tak ya. سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وزهرنا ومولانا محمد sallallahu belum jalan lagi, selawat je. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Silakan kawan. Kita tak terlibat. Okay, insyaAllah kita dah nak memulakan kita punya perarakan sambil berselawat insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا اختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله. Okay guys, alhamdulillah dah selesai kita punya perarakan Maulidur Rasul, berarak sambil berselawat. Allahumma. Baik, bos. So kat sana ada pelbagai aktiviti memanah ada, mewarna ada, apa semua. Okey, Allahumma. So kat sini ada apa ni? Ni ada kasidah. Ada kasidah. Haji, bawa sibuk. Ni ada kasidah. Banyak-banyak mak Hafiz. So sekarang ni Gaban nak mencari Mel Yap. So Gaban tak kelihatan Mel kat mana. Kita pening Mel kehilangan. Tak apalah, kita caw dulu. Balik jap tukar baju panas. Berpeluh guys. Okay guys, tadi Gaban balik kejap rumah tukar baju sebab panas pakai jubah tadi. Kita dah buat apa? Perarakan sambil berselawat. So sekarang ni kita tengah tunggu Mel. Tu Mel ni. Mel kata, "Pa, tolong ambilkan charger kat rumah," dia kata. Baru jumpa Mel. Power bank ni dengan kabel ni je. Nanti main WhatsApp apa kalau nak balik Bye. Kami Ikram akan okay, dah selesai. Boleh cek dengan? Cek. Boleh cek. Kat mana cek? Okey. Kita cek kesihatan jap. Nama Kamera ke ni? Kamera. Okey, berat kat sini. Bismillah. 69.7. Oh, jadi tak boleh dia fit sangat tadi.
Selama fit dia ni. Hari-hari 10 Dah. km. Tak juga. Rupa macam-macam penyakit dia. 10 km hari ni. Cek kesihatan percuma Anda dah tahu tak? Okey, aman. Cek gula kat mana? Okey, normal. Cek gula pula. Cek gula, ha? Sekarang ni dia tengah cek gula. Okey, last jumpa doktor. Tengok result doktor. Apa kata? Apa khabar cik? Baik, Ada alhamdulillah. mana dah tinggi tak? Tak ada? Tak ada. Tak ada makan ubat apa Tak ada. Ni rekod Saja-saja. masjid ke apa? Surau? Masjid. Masjid lah. So mimpi cantik, gula pun okey. Berat. Berat lebih sikit BMI. BMI tahu kira BMI? Tak tahu. Berat. Berat, berhati tinggi. Lagi, tapi 2 kali lah. So dapat 26. So kalau kita ambil yang cantik sikit, 29. 60 lah Oh, Kalau nampak. boleh maintain berat yang ni, InsyaAllah gula, BP semua akan terkawal. Dia berat, kalau kita jaga, yang ni semua akan tajam kawal lah. Tapi ada juga orang yang kurus macam mana dah tinggi, ada Ada juga. Oh. So, yang Pokok tak ada. isap. Ada. Okey, ya je. Terima kasih. Jangan simpan, nanti next time kalau ada check up lagi boleh compare lah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. So, alhamdulillah dah selesai kita punya buat check up. Gula, tekanan darah, apa semua kan. Saja kan sebab benda ada free kan. Layan je. Jom tengok apa yang ada lagi ataupun kita balik ke tidur kejap. Sekarang ni tengah ada Qasidah. Kita tak pasti Cem sekarang kat mana tengah main dengan kawan dia. Okey, program untuk sesi pagi dekat masjid dah selesai. So sekarang ni Mel ajak kita pergi makan rojak pula. Aduh, Mel buat hal lah guys. Paksalah ikut off-road. Nak pergi kedai mamak Salsabil Edenium. Jom. Tunggu pukul 2 pula nanti kita ada podcast bersama Gaban Saleh di Masjid Ar-Rahmah. Yup. Podcast tu borak-borak santai. Okay guys, alhamdulillah sekarang ni kita dah selamat sampai di kedai Salsabil. Kita melayan Mel untuk makan rojak ayam dia. Mel tak habis-habis makan rojak ayam kat sini. Sedap sangat ke Mel? Ha? Favorite Mel kat sini ah? Okey, ini dia katanya rojak ayam dah sampai. Okey, kan? Bismillah. Dia ada ni. Ha, tak ada. Tapi dia punya ni manis sangat. Sirap manis sangat. Okey. Saya nak cuba juga. Saya ambil yang panas. Okey guys. Mel nak makan rojak ayam dia. Dia nak buat guys dulu. Okey, sekarang ni Mel tengah makan makanan kegemaran dia iaitu rojak ayam mama. Mel, okey tak? Sedap tak? Sedap. Apa? Bukan rojak ayam mamak. Betul? Rojak ayam salsabel. Rojak ayam salsabel kata Mel. So balik aktiviti kat masjid, terus ajak makan mamak. Aduh, makan rojak. Apa nak balik tidur. Tak apa guys, kita layan je dia. Cepat sikit habis kan? Balik tidur yang ngantuk. Okey guys, alhamdulillah dah selesai dah kita punya jalan-jalan cari makan rojak Salsabil.
Rojak ayam. Tapi men malangnya dia makan ayam dengan telur je. Ya, gimana kata Kuih-kuih ni semua dia tak makan dengan timun. Lain kali lepas ni minta apa? Rojak ayam dan telur. rojak ayam no timun no kuih. No kuih. Okay guys, let's go. Jom balik. Dah selesai melayan men. Selesai aktiviti sesi pagi kat masjid. So lepas pukul 2 nanti kapan ada podcast kat masjid. Lepas tu kita terus pergi Cameron Highland insyaAllah. Jom balik.